Macam dalam oven. Korang tengok saya baca ni. Hui, tak boleh. Hui, panasnya kereta. Dah macam dalam oven. Korang tengok bacaan dia. Jadi apa kena buat? Kita pasang tinted lah. Ramai orang dia tertipu tau pasal tinted ni. Sebab bagi dia orang tinted ni gelap semata. No, tinted bukan sebab gelap semata, tapi pasal infrared rejection. Lagi tinggi IR, lagi kuat dia tahan haba, lagi sejuk korang dalam kereta. Sekarang kita try pula dengan tinted UV Cool. Okey, lampu. Cuba tengok lampu. Cerah. Ni adalah keadaan kalau tengok 1000 lebih kalau tak pakai tinted UV Cool. Tapi kalau kita tutup tingkap kita sebab dah pakai tinted UV Cool, korang tengok bacaan dia. Turun mendadak guys. Betul sejuk ni guys. Sebenarnya kan kalau nak sejuk, korang kena ambil IR dia yang minimum 80% tau. Contoh macam belakang saya ni, Nano Ceramic 3 HD 97%, Multi Layer 99% dan juga Supreme Ceramic UV Cool by Avery Dennison pun 99%. Baru sejuk. Kereta dah siap? Terima kasih. Jadi jangan tunggu kereta korang jadi sauna. Book slot korang sekarang dekat UV Cool Berhampiran. Kalau korang nak kereta korang sejuk bertahun-tahun. Terima kasih ya.